Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Muhammad Hazim bin Khairuddin daripada kelas F2D ingin membentangkan sebuah tajuk daripada subjek PIMK 1104 yang bertajuk Hadis Dhaif, Hadis Maudhu' dan juga kewujudan golongan anti hadis di Malaysia. Sebelum saya menerangkan tajuk ini dengan lebih lanjut, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syukri bin Ahmad kerana sepanjang video ini beliau telah membimbing saya untuk menghasilkan video ini dengan baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan perbahasan topik hadis dhaif. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan hadis dhaif? Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Ia lemah dari segi salah satu atau lebih daripada 5 syarat utama. Baiklah, yang pertama sekali ialah sambungan sanad. Yang kedua, keadilan perawi. Yang ketiga, ketetapan ingatan perawi. Yang keempat, bebas daripada keganjilan. Dan 5, bebas daripada illah, yang ini kecacatan. Baiklah, kita sudah mengetahui maksud hadis dhaif. Terdapat jenis-jenis hadis dhaif di sini, iaitu terbahagi kepada dua, iaitu dhaif ringan dan juga dhaif berat. Jadi saya akan mulakan dengan dhaif ringan. Baiklah, apakah maksud hadis dhaif ringan di sini? Maksudnya ialah hadis yang mempunyai kelemahan yang kecil atau sederhana seperti perawi yang kurang kuat hafalannya tetapi masih dipercayai. Antara ciri-cirinya ialah yang pertama, kelemahan perawi yang tidak terlalu serius. Yang kedua, ada kemungkinan disokong oleh riwayat lain seperti syawahid atau mutaba'at. Dan yang terakhir, masih boleh digunakan dalam bab kelebihan amal, iaitu fada'il amal. Antara contoh dhaif ringan di sini yang boleh saya jelaskan ialah yang pertama, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan disinari cahaya antara 2 Jumaat, riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Baiklah, kita sudah mengetahui jenis hadis dhaif ringan di sini. Saya akan teruskan lagi dengan hadis dhaif yang berat. Definisi hadis dhaif yang berat ialah hadis yang mempunyai kelemahan serius dalam sanad atau perawi seperti perawi yang dusta, matruk yang bermaksud ditinggalkan atau sanadnya terputus dengan jelas. Antara ciri-ciri hadis dhaif berat ialah perawi dituduh berdusta atau sangat lemah. Yang kedua, tiada riwayat sokongan. Yang ketiga, tidak boleh digunakan walaupun dalam fada'il amal. Dan yang terakhir sekali, boleh menghampiri kategori hadis maudhu' jika kelemahan terlalu teruk. Antara contoh dhaif berat yang boleh saya kongsikan di sini ialah barang siapa yang memakai serban, Allah akan menulis baginya 70 kebaikan dan menghapuskan daripadanya 70 keburukan. Riwayat Ibnu Aksir, tetapi sanadnya mengandungi perawi matruk yang ditinggalkan. Baiklah, saya akan kongsikan satu contoh hadis dhaif yang berbunyi utlubu al-ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini adalah hadis dhaif dan terdapat perbahasan panjang dalam kalangan ulama tentang statusnya. Okey, baiklah, penjelasan hadis ini ialah hadis ini menyuruh umat Islam untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu walaupun perlu pergi jauh seperti di negara China. Kenapa hadis ini dikatakan lemah? Yang pertama, sanadnya tidak lengkap atau lemah. Ada perawi yang tidak dikenali atau dituduh lemah dalam hafalan. Yang kedua, tidak ditemui dalam mana-mana kitab hadis sahih. Tidak ada dalam hadis sahih Bukhari, Muslim atau kutub sittah. Dan juga ia boleh digunakan sekadar motivasi, bukan sebagai hujah hukum syarak kerana mesejnya lari dengan prinsip Islam yang menganjurkan ilmu. Namun, perlu dijelaskan status dhaif supaya tidak disangka sabda sahih Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tahu maksud hadis dhaif, jenis-jenis hadis dhaif. Jadi, apakah hukum beramal dengan hadis dhaif ni? Jadi, para ulama berbeza pendapat. Secara ringkasnya, boleh diamalkan dalam fada'il amal, yakni kelebihan amal dengan syarat tidak terlalu lemah. Kedua, ada dasar umum dalam syarak. Yang terakhir, tidak diyakini sebagai sabda Nabi secara pasti.
tidak boleh diamalkan dalam soal akidah dan hukum syariat, yakni halal dan haram. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan maksud hadis maudhu'. Jadi, apakah definisi hadis maudhu'? Hadis maudhu' ialah hadis palsu yang direka dan disandarkan kepada Rasulullah SAW, sedangkan baginda tidak pernah mengungkapkannya. Baik, antara ciri-ciri hadis maudhu' untuk kita kesan dengan lebih mudah ialah yang pertama sekali, tiada sanad atau sanad yang sangat lemah. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran, sunnah sahih dan juga logik akal. Dan yang terakhir, terdapat perawi yang dikenal pasti sebagai pemalsu hadis. Jadi, apakah tujuan pemalsuan hadis? Terdapat segelintir golongan yang menggunakan tujuan pemalsuan hadis ini ialah untuk tujuan politik, sebagai agenda mereka untuk menarik para pengundi untuk mengundi mereka. Seterusnya, menggalakkan amalan tertentu. Yang ketiga, menjatuhkan individu atau kelompok tertentu. Dan juga yang akhir sekali, ketidakfahaman agama. Senang cerita, tujuan mereka memalsukan hadis ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, kita sudah mengetahui definisi hadis maudhu' dan juga tujuan pemalsuan hadis. Jadi, saya akan kongsikan satu hadis maudhu' di sini yang berbunyi, Innallaha yuhibbu an yara ibadah ta'ban fi talbi hilal. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah suka melihat hamba-Nya yang lelah dalam mencari rezeki yang halal. Ini merupakan hadis maudhu', hadis palsu. Jadi saya akan jelaskan di sini. Yang pertama sekali, tiada asal dalam kitab hadis muktabar. Hadis ini tidak wujud dalam mana-mana kitab hadis sahih, sunan atau musnad. Para muhaddisin seperti Ibnu Al-Jauzi dan Al-Suyuti tidak menyenaraikan hadis ini sebagai sahih atau hasan. Yang kedua, tidak mempunyai sanad yang jelas. Tiada periwayat hadis yang boleh disandarkan kepada hadis ini. Ulama hadis menegaskan bahawa hadis tanpa sanad yang dikenali dan sahih adalah palsu atau direka. Dan yang terakhir sekali, lafaz bersifat retorik dan bukan gaya hadis Nabi. Gaya bahasanya lebih menyerupai kata-kata hikmah atau motivasi, bukan susunan bahasa hadis Nabi SAW. Ini adalah satu ciri lazim hadis maudhu'. Jadinya, apakah hukum beramal dengan hadis maudhu' ni? Hukumnya adalah haram menyandarkan kepada Nabi SAW secara palsu. Seterusnya, tidak boleh dijadikan dalil atau hujah dalam agama walaupun niatnya baik. Nabi SAW ada bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah di neraka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan satu lagi tajuk yang sangat berat, iaitu golongan anti hadis di negara kita, iaitu di Malaysia. Jadi, apakah golongan anti hadis di Malaysia ni? Golongan ini ialah kelompok yang menolak autoriti hadis sebagai sumber hukum Islam. Mereka hanya mengiktiraf Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Antara ciri-ciri golongan anti hadis ni ialah mereka, bilakah bermulanya atau bertapaknya kewujudan golongan anti hadis di negara kita ini? Ia bermula sekitar pada tahun 1980-an dengan kemunculan beberapa tokoh yang lantang menolak hadis. Seterusnya, wujud dalam bentuk individu atau kumpulan tertentu yang dikenali sebagai Quranis atau anti-sunnah, dan ia pernah ditegur dan diambil tindakan oleh pihak berautoriti seperti JAKIM dan Jabatan Mufti. Sangatlah bahaya anti golongan hadis ni kepada masyarakat seperti kita. Ia kerana mereka dapat mengelirukan masyarakat awam, seterusnya melemahkan kesatuan umat Islam. Yang ketiga, meruntuhkan sumber perundangan Islam, dan yang akhir sekali membuka ruang kepada liberalisme dan pluralisme. Baiklah, setelah tamatnya perbincangan kita sudah berada di akhiri topik. Jadi, saya ingin merumuskan di sini bahawa hadis dhaif tidak semestinya ditolak terus, tetapi penggunaannya terhad kepada fadail amal. Bagi hadis maudhu' pula, hadis maudhu' wajib ditolak dan disanggah kerana ia merosakkan ajaran Islam yang tulen, dan juga golongan anti hadis di Malaysia yang wujud dan menjadi ancaman terhadap kefahaman Islam sebenar di Malaysia. Justru pencerahan ilmu dan pendidikan berterusan sangat penting bagi membendung pengaruh mereka.
Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.